Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan. Ya. Nama saya Irfan Syahir Jeffrey, seorang penuntut daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis. Okey. Dan saya merupakan pelajar bagi menjalankan PBS lah di Sekolah Kebangsaan Darul Besar. Baik. Jadi sebelum kita berlangsung kepada soalan, jadi saya minta tuan untuk sudi perkenalkan diri lah. Dan juga jawatan tuan di sini. Okey. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Irfan atas temu bual ini. Jadi saya perkenalkan diri saya Cikgu Muhammad Faizal bin Ahmad, Guru Besar SK Lampu Besar. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Baik. Transformasi Sekolah 2025 TS25 merupakan antara inisiatif utama Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti sekolah melalui pengukuhan kepimpinan, amalan pedagogi yang berkesan serta membentukkan persekitaran pembelajaran yang positif. Ya. Jadi sehubungan dengan itu, apakah impak pelaksanaan TS25 ini terhadap budaya kerja guru dan juga perkembangan murid di sekolah? Baik. Apabila kita memperkata tentang TS25, program transformasi 2025, program transformasi sekolah 2025. Jadi kalau kita lihat kerangka TS25 itu sendiri, walaupun kita baru sahaja melepasi tahun akhir program tersebut, namun memang saya tidak nafikanlah berlaku sebenarnya banyaklah kemajuan dari segi perkembangan pendidikan di sekolah itu sendirilah. Kalau kita lihat kerangka untuk TS25, yang pertama berkaitan dengan kepimpinan berkesan, ya. Yang kedua guru berkualiti, dan yang ketiga sokongan PIBG dan komuniti, ditambah pula dengan persekitaran pembelajaran bermakna. Jadi elemen-elemen yang terkandung dalam kerangka TS25 ini sebenarnya begitu tepat sekali lah apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap sekolah-sekolah rendah lah, khususnya di SK Lampu Besar ini. Pada pandangan saya memang telah mencapai objektif yang positif. Kita lihat dari segi pemimpin berkesan, kita lihat bagaimana sekolah melaksanakan kita kata penambahbaikan dari segi pengurusan dalaman organisasi itu sendiri, yang mana kita telah laksanakan team building, ya, kita telah laksanakan executive talk, ya, dan perkara-perkara yang melibatkan diskusi secara profesional. Jadi ini telah membentuk pemimpin berkesan, sama ada dari segi pentadbiran ataupun dari segi MLT, middle leader team, ketua panitia lah di sekolah ini. Kalau kita lihat pula dari segi guru, iaitu dari segi guru berkualiti, khususnya dalam kualiti PDPC, pedagogi. Yang ini pun memang tak dinafikan dengan penerapan aspek PAK 21, kemudian kita ada KEBAT, serta pelaksanaan pentaksiran bilik darjah itu sendiri sebenarnya telah memberi banyak impak bermakna lah kepada pengurusan ataupun pengelolaan bilik darjah dalam kalangan guru, ya. Ditambah pula dengan pelaksanaan PLC dan juga coaching and mentoring. Jadi perkara ini sedikit sebanyak secara tidak langsung telah meningkatkan kualiti guru itu sendiri. Dari segi sokongan PIBG dan juga komuniti, kita selaraskan dengan pelaksanaan program-program jalinan dan jaringan. Bermaksud hubungan kita dengan pihak luar kita rapatkan, kita jalinkan dengan lebih kukuh agar pihak-pihak luar ini dapat membantu sama ada dari segi dana ataupun tenaga bagi
menjayakan semua program yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Dan lain sekali persekitaran pembelajaran bermakna, sudah tentu kita berfokus kepada sekolah bermaklumat, yang mana hasil-hasil kerja murid serta paparan-paparan bahan pembelajaran bagi kami sangat penting bagi menyampaikan ilmu untuk kaedah yang kedua selain daripada penyampaian ilmu daripada guru-guru. Jadi ini keadaan ini, sekolah berinformasi ini bagi saya sangat baik dalam membentuk sistem pembelajaran untuk murid-murid memperoleh ilmu selain daripada ataupun di dalam bilik darjah. Jadi jelas sekali TS25 ni memberikan impak besar kepada pihak Ya, sekolah. betul. Ialah soalan yang berikutnya, pada pendapat Tuan, apakah ciri-ciri guru abad ke-21 yang perlu dimiliki oleh bakal guru terutamanya? Baik. Apabila kita bercerita pula tentang abad 21, sebenarnya banyaklah perancangan ataupun kita kata perubahan, transformasi pendidikan yang mana daripada kaedah tradisional yang terdahulu banyak telah merubah gaya pendidikan masa kini. Apatah lagi kini kita berada dalam era AI, artificial intelligence, pendidikan digital, yang mana impaknya juga sangat baiklah, sangat bermanfaat, begitu memberi tarikan kepada anak-anak murid kita untuk belajar dengan lebih baik dalam bilik belajar. Jadi pada pandangan saya, guru-guru baharu sangat perlulah menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam digital terutamanya abad yang ke-21 ini, selari dengan arus perkembangan dunia terkini yang memerlukan kita menguasai teknologi pengkomputeran dengan lebih baik. Karena terbukti anak-anak kita, murid-murid kita lebih tertarik, lebih minat untuk belajar apabila mereka memandang sesuatu yang berinfografik, yang mempunyai grafik yang cantik, yang menarik. Ini lebih berkesan daripada kita mengamalkan kaedah tradisional chalk and talk. Jadi saya rasa learning secara digital ini sememangnya baiklah untuk guru-guru baharu dan amat penting dikuasai dengan sebaik. Tuan, seperti yang kita sedia maklum, pelbagai inisiatif dan juga pembaharuan pendidikan sedang diperkenalkan oleh KPM melalui rancangan pendidikan Malaysia bagi memastikan sistem pendidikan negara terus relevan dan juga memenuhi keperluan semasa. Jadi sehubungan itu, apakah cabaran yang dijangka akan dihadapi oleh pihak sekolah dalam merealisasikan hasrat dan juga matlamat RPM tersebut? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk rancangan pendidikan Malaysia ini, apa yang digarap pihak akar undi di pihak sekolah, kita amat sambut dengan baik sekali lah. Kerana apabila kita selidik, kita study apakah konten-konten yang disenaraikan dalam RPM itu sendiri sebenarnya begitu komprehensif dan merupakan inisiatif yang begitu mantap lah untuk perubahan era perkembangan pendidikan di negara kita. Walau bagaimanapun tidak dinafikan, memang ada cabaran, tekanan dan arah yang perlu kita tempuh untuk kita capai objektif yang kita sasarkanlah dalam RPM ini. Antaralah yang saya lihat, yang pertamanya mungkin dari segi fasiliti, kemudahan ataupun prasarana di sekolah itu sendiri. Seperti mana yang saya sebut tadi, contohnya untuk pendigitalan, kita memerlukan komputer, kita memerlukan internet. Jadi keperluan ini, fasiliti ini memang diharap dapat ditambah baik serta memenuhi keperluan untuk kita running di peringkat sekolah dengan lebih baik dan lancar. Yang kedua, kita juga melihat dari segi latihan kepada para pendidik, para guru juga perlu diperkasakan. Mana latihan-latihan ini perlu
dilaksanakan secara berterusan dan konsisten. Kerana kita pun semua sedia maklum, ilmu pendigitalan ini bukan mudah. Kita perlu belajar, kita perlu teroka, kita perlu telaah agar kemahiran itu dapat diimplementasikan ke dalam bilik darjah. Seterusnya, pada pandangan saya juga mungkin pihak kementerian boleh meningkatkan dana atau peruntukan kepada pengoperasian sekolah. Maksudnya apabila kita ada lebihan dana yang mencukupi, program-program yang berimpak tinggi kita dapat laksana dengan pelibatan pihak ataupun organisasi luar. Ini memang terbuktilah apabila selama ini pun program-program yang kita rancang kadang-kadang hanya bergantung kepada peruntukan PCG ataupun melalui PIBG. Untuk kita mendapatkan dana daripada penaja-penaja luar, kadang-kadang bukan apa, agak sengit sebab kita pun tahu sekolah sekarang banyak. Jadi jika ada peruntukan yang memadai, yang mencukupi daripada pihak kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia, jadi saya rasa objektif RPM itu akan lebih tercapai dengan lebih baik, insya-Allah. Jadi itu sahaja soalan yang saya ajukan. Jadi terima kasih ucapkan kepada Tuan Muhammad Faizal